Assalamualaikum dan salam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Saya Ani Syafia binti Mat Kamal, pelajar tahun 5 UKM dari Sekolah Kebangsaan Jawi, Pulau Pinang dan menjawat jawatan sebagai pengawas pusat sumber sekolah. Membaca buku adalah salah satu dari hobi masa lapang saya. Daripada banyak buku yang telah saya baca, ada sebuah buku yang telah berjaya menyentuh hati saya, iaitu buku yang berjudul Sejalur Cahaya di Alam Gelita, karya Islawati. Buku ini jika dilihat dari muka depannya, ia biasa-biasa sahaja, tetapi selepas membacanya, ia sangat terkesan di hati saya. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Buku ini ditulis oleh Islawati dan diterbitkan oleh Pinang Sendirian Berhad pada tahun 2009, mempunyai 102 halaman muka surat. Saya meminjamnya dari pusat sumber sekolah saya. Buku Sejalur Cahaya di Alam Gelita mengisahkan Hafiz, pelajar tahun 6 yang akan menduduki peperiksaan UPSR tidak lama lagi. Malamnya bagi Hafiz, pada suatu hari dia rebah di sekolah seusai menjawab kertas peperiksaan akhirnya. Dia dibawa ke hospital dan disahkan mengidap penyakit glaukoma yang menyebabkan dia buta selama-lamanya. Ketika Hafiz berasa begitu rapuh keyakinan dirinya, gurunya iaitu Cikgu Munir telah menasihati dia dengan kata-kata motivasi yang membakar semangatnya. Percayalah, sesuatu yang berlaku pasti ada hikmahnya. Lihatlah sesuatu dengan cara yang berbeza. Barulah kita boleh mencapai kejayaan. Tiada siapapun yang boleh merubah diri kita, melainkan kita sendiri. Nasihat daripada Cikgu Munir sangat membakar semangat saya. Kawan-kawan, andai kita ingin berjaya, kita perlulah berusaha dan perlu yakin dengan diri sendiri. InsyaAllah, Tuhan pasti akan membantu kita. Ilustrasi dalam buku ini sangat menarik dan dapat mempengaruhi emosi pembaca. Bahasa yang digunakan juga mudah difahami dan berjaya mempengaruhi emosi saya. Kesimpulannya, membaca buku ini dapat memberi panduan bermakna dan dapat menyuntik semangat kita untuk tidak mudah mengalah dengan setiap ujian yang Allah berikan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sekian, terima kasih.